Inilah warga Malaysia. Bila nak COD, kita buka kat COD. Bila dah buka COD, tak nak bayar. Macam mana? Korang tengok lah ni, berapa banyak order yang saya nak kena settle kan dekat situ lagi. Korang tengok Korang nampak tak? Lepas tu, yang ni, yang kita dah pun shipping kan, nak minta COD. Kita buka kat COD, last-last hantar balik dekat saya macam ni. Korang tak rugi apa-apa. Yang rugi dekat saya tu tak apa. Pasal saya ni bukan nak membising. Saya tak nak pun marah. Tapi sebab kos ni dah lebih daripada apa. Saya ni nak bayar host life. Sebab kita pun ada host life. Kita pun ada staff yang handle dekat kita punya butik. Macam-macam lagi. Korang bayangkan lah. Satu parcel ni saya dah rugi berapa. Dah lah saya bagi harga yang murah dekat korang. Lepas tu korang pula tak bayar. Korang susahkan saya. Korang susahkan staff-staff saya yang packing. Saya ni bukan tak nak buka COD. Korang tahu tak sebab apa? Bila saya bukakan COD, bila barang tu abang courier kita dah datang collect, nak postagekan kat korang, bila call tak angkat. Alamak, call. Saya tak ada kat rumah, saya dekat luar ni. Boleh tak nak return? Banyak lagi berlambak tau yang saya nak kena handle. Korang faham-faham lah. After this, saya tak tahu saya nak buka lagi ke COD. Kalau saya buka lagi, I hope yang betul-betul order tu tolonglah payment, okay? Actually, sekarang kita tengah buat live dan kita bagi harga yang sangat-sangat love. Kita bagi harga kasih sayang. Memandangkan hari ni adalah special day untuk saya nak bagi harga yang special untuk korang semua. Kita nak bagi harga yang orang kata, korang nak tahu ke? Korang masuk live sekarang. Korang tengok berapa harga yang saya bagi, okay?